Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa-apa? Aku harap hampa semua sihat dan paling penting happy selalu. Terima kasih banyak sebab hampa masih lagi sudi datang jenguk singgah tengok channel aku yang tak seberapa ni. Sebelum aku mula, pertama sekali aku nak ucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina pada penonton-penonton yang berbangsa Cina. Hampa semua akan merayakan Tahun Baru ni pada hari Selasa dan Rabu. So aku doakan semoga hampa semua happy, bahagia menyambut Tahun Baru Cina dengan family dan juga kawan-kawan yang merayakan perayaan ni lah. Okey, satu lagi, aku juga nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa pada penonton-penonton yang beragama Islam. Sebab sehari lepas perayaan Raya Cina tu, kita juga akan menyambut bulan Ramadan. Kita akan berpuasa selama sebulan dalam bulan Ramadan. Dan aku doakan semoga kita semua diberi kesihatan yang baik dan dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Okey, itu saja yang aku nak ucapkan pada awalnya. Tak lupa juga, macam biasa, bila kita sampai bulan puasa ni, ucapan aku tak lain tak bukan jauhi game plastik hitam. Aku cakap macam ni sebab daripada pengalaman aku, game plastik hitam ni dia punya cabaran dugaan dia memang dahsyat. Sebabnya mereka makan tak macam biasa. Mereka punya lauk luar biasa pada hari-hari biasa. Kalau kata mereka beli nasi kandar tu, bila buka-buka tengok no, kuah dia banyak. sorry banjir. Kan? Kadang-kadang asyik ada lagi kari kepala ikan, ada kari sotong, macam-macam. So kalau kata kita tak kuat, kita akan hanyut sekali lah dengan mereka. Jadi sebab tu aku selalu ucapkan, aku selalu sebut jauhi game plastik hitam. Okey, cerita hari ni, sebenarnya minggu lepas aku dah datang ke kebun. Sebab aku dah janji dengan hampa nak tunjuk hasil aku meracun hari tu, guna racun Ecomax dengan juga racun alai. Campuran dua tu yang aku selalu guna untuk kebun aku ni. Sepatutnya aku tunjuk dengan hampa, cuma malangnya video yang aku buat minggu lepas aku terdelete. Aku tak sengaja aku terdelete, jadi aku tak dapat share dengan hampa. Jadi untuk hari ni, sebelum aku mula buat kerja, jom aku tunjukkan hampa hasil aku meracun kiranya lepas 3 minggu lah. Dah buat macam mana, sebab video yang lepas tak ada kan. Jadi aku terpaksa update hampa hasil aku meracun lepas 3 minggu. Jadi jom kita pergi belah sana tu, belah tepi sungai yang aku meracun. Kita tengok hasil dia sama-sama. Alright, jom. Ok, inilah dia kawasan yang aku meracun hari tu. Kalau apa boleh tengok, lepas 3 minggu dia jadi macam ni. Sampai ke sana rata habis, alhamdulillah. So boleh tengok sini, memang dia habis. Dan kawasan-kawasan yang aku boleh pakai peracun tu, dia boleh pergi naik sampai ke atas, dan belah atas sana pun habis. Ok, so kita pusing, kita pergi sampai ke hujung. Ok, boleh tengok sini, memang syok lah bila kata pakai racun ni, rata habis. Ini hasil-hasil dia. So yang mana tak kena tu memang dia akan hijau lah. Ok, kita pergi lagi ke depan. Kau tengok, sonok tak bila kata kita buat kerja dapat hasil macam ni. So kalau hampa nak pakai racun macam aku pakai tu, dipersilakan. Memang aku recommend sangat lah. Memang aku recommend sangat. Sebab hasil dia memang puas hati. Rata habis semua. So untuk hari ni, cadangan aku nak misi rumput pula dekat atas tu. Aku nak misi rumput belah teres atas, satu-satunya teres yang aku belum cuci lagi. Sekejap aku tunjuk gambar. Teres ni atas ni.
sampailah ke hujung. Sesungguhnya teres yang aku belum cuci lagi. So lepas ni aku akan cuba mesin rumput sikit supaya aku dapat jalan. Bila kata aku dapat jalan dekat atas ni, jadi senang aku nak meracun belah-belah teres ni. Daripada atas turun ke bawah lagi mudah. Aku tak payah nak rabat bukit ni. Okey, jom kita setting barang-barang dan kita mesin rumput sama-sama. Okey, untuk projek hari ni, mesin rumput yang aku pakai adalah jenis full stroke. Okey, mesin ni terus terang cakap bapa aku yang hadiahkan dekat aku. Okey, mesin full stroke jenis ni Okio. Okio. So mesin ni kelebihan dia, kita tak perlu campuran minyak tuti, terus masuk minyak petrol je dalam ni. Start terus jalan. Dan dia punya bunyi pun tak bising sangat, bunyi dia lembut je. So mesin ni aku dah lama tak pakai, alhamdulillah. Lepas aku pakai, aku kosongkan minyak dia, start sampai dia mati sendiri supaya minyak dalam ni habis. So sekarang ni tak silap aku lebih kurang dalam hampir setahun dah aku tak pakai. Hari ni start terus hidup, alhamdulillah. So jom kita buat kerja dekat atas. Alright. Okey, sedikit pesanan untuk kerja-kerja mesin rumput ni, yang penting kita kena pakai glove lah. Sebab takut nanti kayu-kayu tunggukan dia projek kita kena tangan luka, jadi kita pakai glove. Glove dia lebih selamat. Dan juga ini paling penting, kena pakai spek untuk lindung kita punya mata. Mata kita tak ada spare part so jaga elok-elok. Okey, jom kita buat kerja. Okey, sekarang setakat ni dalam 15 meter dah selesai. Dan kalau tengok sini, dia ada sikit halangan. Ni halangan sikit je, ada pokok sikit je. So ni nanti boleh terbang dengan parang. Cumanya kat sini, kat sini ada pokok buluh. Ya, dia ada pokok buluh. Dan lorong ni tak boleh nak masuk dengan mesin rumput. So aku kena tebas sikit. Mungkin aku akan tebas juga sikit-sikit kawasan ni, bagi semenggah sikit. Ini kalau ikutkan boleh je meracun, tapi dalam buat aku cuba bersihkan lah sikit-sikit. Alright, jom kita tumpu dekat kawasan pokok buluh ni. Okey, dekat kawasan ni baru dapat buat banyak ni. Kita pada semput. Allah Akbar. So boleh tengok sini rebah, sini mungkin boleh mesin dengan mesin rumput. Dan boleh tengok sini banyak tunggai kayu. Dia tunggai kayu. Jadi tengok macam mana aku nak buat nanti. Aku tak ada idea lagi. So untuk sini kita try balon dengan mesin rumput dulu. Alright.
Okey, Alhamdulillah. Untuk hari ni aku berjaya. Aku berjaya cuci tanah, aku berjaya cuci teres daripada kawasan pokok mati tu sampailah ke depan sana. Jom kita pergi sana. Allah Akbar. So buat hari ni sajalah yang aku mampu buat. Tenaga aku dah banyak habis. Jangan tengok sini, masih lagi banyak pokok tumbang sini. Allah Akbar. Masih lagi banyak ada pokok tumbang kawasan-kawasan ni. Jadi dia payah sikit lah untuk aku buat kerja. Dan ini aku buat sampailah ke hujung sana tu. Okey, hujung sana tu, depan sikit lagi kita akan jumpa aku punya batu sepadan lah. Tapi macam aku dah terlarat, aku stop sampai situ je. Dan kali aku sambung balik. So tujuan aku buat macam ni sebabnya nanti senang aku nak meracun daripada atas turun ke bawah. Kalau tengok sini, okay, daripada sini kalau kita meracun daripada atas dia mudah. Dia mudah kena. So ni nanti semua akan habis mati. Itu tujuan dia. Di sini pun nanti kita balun dengan racun, nanti dia akan selesai lah masalah dekat kawasan-kawasan ni. Okay. Dan nanti aku juga akan cuba spray ke atas pula. Tengok sekat mana boleh belah-belah atas ni kita spray. Tak ada masalah. Sebab racun tu dia boleh ada pressure punya, jadi dia boleh tolak ke atas. Okey. Bateri aku pun tinggal 5% jadi aku tak boleh nak tunjukkan apa lebih detail lah. Sebab bateri tinggal 5 je. So jadi bila masa saja dia akan tutup video ni. So aku rasa cukup dulu setakat ni. Lain kali aku sambung lain. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.